Dalam pada itu, kolaborasi antara RTM dan sektor korporat terus diperkukuh dalam usaha menyemarakkan syiar Islam menerusi program-program penyiaran yang berteraskan dakwah dan nilai murni. Syarikat Rempah Ratus Babas tampil buat julung kalinya bekerjasama dengan RTM bagi menjayakan penerbitan rancangan keagamaan Salam Baitullah musim ke-17. Menurut Ketua Pemasaran Babas Azrain Muhammad, penyertaan pihaknya dalam program ini mencerminkan komitmen berterusan syarikat dalam menyokong usaha memperkukuh nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Alhamdulillah, ini kali pertama pihak Babas kita bekerjasama berkolaborasi dengan pihak RTM untuk menjayakan program Salam Baitullah 2025 ini. Feedback dia sangat bagus, positif dan kami menerima untuk menaja lagi lebih lah dari segi program-program Islamik yang berunsurkan konteks Islamik dan juga dakwah ni. Dan ia mendekatkan syarikat kami dan produk kami ke masyarakat, terutamanya masyarakat agama Islam lah. Tambah beliau, penyertaan dalam program ini turut mengukuhkan lagi kedudukan Babas sebagai jenama pengeluar produk halal yang dipercayai, khususnya kepada lebih 5 juta penonton Salam Baitullah pada edisi kali ini. Bila kami berkolaborasi yang menjaminkan komitmen kami untuk kami membuat banyak lagi program CSR, mendekatkan kami produk kami dekat dengan masyarakat, menyantuni masyarakat juga, dan impak dia sangat positif dan ia menunjukkan Babas ni dekat di hati masyarakat Malaysia lah. Terima kasihlah kepada semua penonton Salam Baitullah dan kami berharap dengan Salam Baitullah program tahun ini dapat memberi keceriaan, keberkatan kepada semua. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada RTM atas peluang menjadi rakan kolaborasi yang disifatkan sebagai platform berimpak tinggi dalam menyampaikan mesej dakwah.